Dalam 15 minit ni, saya akan cerita semua benda asas yang awak perlu tahu pasal options. Saya nak terangkan options dengan sejelas mungkin sampai awak betul-betul faham apa itu call, apa itu put, apa maksudnya beli atau jual options dan kenapa pelabur profesional guna options. Ini bukan kursus penuh options, tapi lepas tengok video ini, awak akan jadi pakar options tak lama lagi. Sekurang-kurangnya awak tak akan keliru. Dan bila awak habis tengok siri ini, awak akan ada pengetahuan yang mencukupi untuk trade options macam pro. Sebenarnya memang sikit sangat kandungan tentang options dalam bahasa Malaysia. Kalau awak nak lebih konten tentang topik ini, silalah subscribe dan beritahu saya dalam ruang komen supaya saya boleh teruskan buat panduan macam ini. Welcome to Sembang Finance. Jom kita mulakan dengan idea asas. Options tu sebenarnya satu kontrak yang bagi awak adalah hak, tapi bukan kewajipan untuk beli atau jual saham pada harga yang ditetapkan sebelum tarikh tertentu. Dengar macam teknikal sangat, tapi sebenarnya sangat mudah. Sebab konsepnya sama je macam insurans. Cuba awak fikirkan insurans kereta sekejap. Bila awak beli insurans, awak bayar premium, betul tak? Dan sebab awak bayar premium, awak dapat hak untuk buat tuntutan kalau sesuatu yang buruk berlaku kepada kereta awak. Tapi, awak tak dipaksa untuk tuntut. Syarikat insurans pula mengambil kewajipan. Maksudnya, mereka kena bayar kalau kereta awak yang rosak. Tapi, sebagai balasan, mereka kutip premium. Dalam setiap trade option, ada dua pihak. Satu pihak ada hak, satu pihak lain ada kewajipan. Dan macam insurans juga, options ada had masa. Awak tak beli insurans kereta sekali dan pegang seumur hidup. Betul tak? Awak bayar untuk perlindungan dalam satu tempoh yang tertentu. Dan bila ia tamat, premium awak itu akan hilang. Semua premium itu menjadi keuntungan orang yang jualkan kepada awak. Itulah idea utama options. Sekarang, mari kita tengok dengan lebih mendalam. Dalam dunia ini, ada dua jenis option sahaja. Calls dan puts. Call adalah kontrak untuk membeli pada harga yang tetap. Puts adalah kontrak untuk menjual pada harga tetap. Tapi yang menariknya, untuk setiap kontrak pun ada dua pihak. Seorang yang pegang hak dan seorang lagi yang ambil kewajipan. Kalau awak pegang hak, kita kata awak sedang beli options. Kalau awak ambil kewajipan, kita kata awak sedang jual options. Sekali lagi, bayangkan insurans. Awak membayar premium untuk mendapat hak buat tuntutan. Dengan kata lain, awak beli insurans. Kalau tak ada apa-apa terjadi, awak rugi saja premium yang dibayar. Sebaliknya, syarikat insurans jual insurans kepada awak dan ada kewajipan untuk bayar kalau awak buat tuntutan. Perasan tak apa yang berlaku dalam jadual tu? Bila awak beli call, awak boleh pilih nak beli saham pada harga tetap tu. Awak ada hak. Bila awak jual call, orang lain yang ada hak tu. Bermakna, kalau dia exercise option tersebut, awak kena jual kepada dia pada harga tu. Awak ada kewajipan. Bila awak beli put, awak boleh pilih nak jual saham pada harga tetap tu. Awak ada hak. Bila awak jual put, orang lain yang ada hak tu. Bermakna, kalau dia exercise, awak kena beli daripada dia pada harga tu. Awak ada kewajipan. Jadi sebenarnya ada 4 posisi asas. Buy call, sell call, buy put, sell put. Semua benda lain dalam options dibina berasaskan 4 kontrak ini. Kalau awak faham keempat-empat ini dengan betul, awak dah siapkan 50% kerja awak. Kalau awak nak tahu macam mana rupanya in real life, jom saya tunjukkan dalam Mumu. Mumu adalah platform yang saya akan guna sepanjang siri ini. Dan salah satu sebab saya suka guna Mumu untuk options ialah sebab options chain dia yang tersusun dengan bersih. Pertama sekali, pilih saham. Jom kita ambil Nvidia. Kemudian klik pada options. Nampak menakutkan tapi sebenarnya ni dah sangat kemas. Ini harga saham sekarang dalam real time. Ini strike price. Sebelah kiri ada calls, sebelah kanan ada puts. Semudah itu saja. Katakan awak nak beli call pada strike 186. Awak cari je baris 186, letak mouse awak atas ask dan pop-up kecil ini akan beritahu awak. Tengok dia kata create a buy order. Klik je dan itulah cara awak beli call. Kalau awak nak ikuti siri ini, muat turun Mumu. Kalau awak guna kod saya untuk buat deposit, Mumu akan bagi sehingga RM100 dalam bentuk saham Apple.
Selain itu, awak boleh dapat sehingga RM2,100 dalam welcome bonus. Cara untuk tuntut hadiah adalah senang. Klik pautan untuk daftar dan buka akaun. Sebelum buat deposit pertama, cari eksklusif deposit dalam butang carian dan masukkan kod SF18 di halaman deposit. Sekarang jom kita tengok dengan lebih mendalam lagi. Kita mula dengan beli call. Bila awak nak guna buy call? Awak gunakannya bila awak fikir harga akan naik. Kalau harga tak naik, apa yang awak rugi cumalah apa yang awak bayar sahaja. Tapi kalau harga memang naik, potensi untung awak tak terhad. Kenapa macam tu? Katakan awak beli call dengan strike price RM100. Awak bayar RM5 untuk premium dan hak untuk membeli saham ini pada RM100. Dan sebab setiap kontrak option mengawal 100 saham, kos keseluruhan awak adalah RM500. Kalau saham tu melambung naik ke RM120, hak untuk membeli pada harga RM100 menjadi sangat berharga. Awak boleh exercise hak awak untuk beli pada RM100, sementara orang lain kena beli pada RM120. Awak mula untung apabila harga di atas RM105. Itulah break even kita. Kalau saham kekal di RM100 ataupun jatuh, options awak akan expire worthless. Macam insurans kereta yang tamat tahun ni, kerugian maksimum awak cuma premium yang awak bayar sahaja, RM500. Daripada awak percaya cakap saya, jom kita tengok macam mana ia nampak dalam Mumu. Betul-betul inilah salah satu alat yang sangat best yang Mumu ada untuk bantu korang semua. Contohnya, kita pilih Nvidia, lepas tu klik Strategy Builder dan awak akan nampak halaman ini. Kalau awak nak strategi bullish, klik bullish atau very bullish. Ini semua strategi dalam options yang bersifat bullish atau very bullish. Ingat tak kita baru cakap pasal beli call? Itulah strategi ini. Kerugian terhad, untung tak terhad. Mereka pun tunjuk mana break even, kerugian maksimum dan potensi untung apabila options tu expire. Dan kalau awak klik, awak akan dapat carta yang lebih terperinci yang tunjukkan benda yang sama. Kalau awak baru belajar options, ini memang sangat bagus as a visual guide. Jadi, lepas ni, pergi main sendiri dalam Mumu. Okey. Sekarang kita tengok jual call. Apabila awak jual call, awak nak harga saham kekal sama ataupun jatuh. Sekarang awak berada di belah bertentangan dengan pembeli call. Katakan awak jual call dengan strike price RM100 untuk RM5. Premium tu, RM500 tu akan masuk ke dalam akaun awak sebaik saja awak jual. Terus jadi milik awak. Dan break even point awak ialah RM105. Itu strike price ditambah premium yang awak kutip. Awak betul-betul nak harga saham tu kekal bawah RM105. Sebab kalau ia kekal di bawah tahap tu, bagus, awak boleh simpan semua premium tu. Dan tak kira berapa jauh saham tu jatuh, ke RM80 ke RM50, untung awak terhad kepada RM500. Itu premium yang awak terima. Sebagai penjual, satu-satunya duit yang awak boleh dapat ialah premium yang dikutip di depan. Tapi kalau saham tu meletup naik, awak ada masalah. Sebab awak telah menjual hak untuk beli pada RM100 kepada seseorang. So, semakin tinggi saham tu naik, semakin besar kerugian awak. Dan sebab saham boleh naik secara teorinya sampai ke infinity, kerugian awak pun secara teori adalah infinity. Awak pada dasarnya adalah syarikat insurans. Kebanyakan masa awak akan kutip premium kecil-kecil dan harap tak ada apa-apa yang buruk berlaku. Tapi bila sesuatu betul-betul berlaku, ia boleh menyebabkan kerugian yang teruk. Sebab tu, apabila awak menjual options, awak kena hormat sikit risiko ini. Sekarang jom kita bincang pasal puts. Kita mulakan dengan beli put. Okey, quick recap Beli bermakna awak pegang hak. Put bermakna kontrak itu pasal menjual. Jadi bila awak beli put, awak beli hak untuk jual pada harga yang tetap. Maksudnya kalau awak fikir harga akan turun, beli put adalah pilihan awak. Contohnya, kita guna nombor-nombor yang sama. Awak beli put dengan strike price RM100 untuk RM5 premium. Untuk setiap kontrak kos awak adalah RM500. Break even model awak adalah RM95. Maksudnya saham tu perlu jatuh cukup rendah untuk tanggung premium yang awak bayar tadi. Kalau saham tu jatuh bawah RM95, awak akan mula untung. Makin jauh dia jatuh, makin banyak yang awak untung. Kalau saham tu jatuh mendadak
ke RM70. Awak masih boleh jual pada RM100. Itu adalah untung RM30 sesaham, tolak $5 premium iaitu 25 sesaham. Dan sebab setiap kontrak mewakili 100 saham, keuntungan awak adalah 2,500 setiap kontrak. Dan kalau saham kekal di paras RM100 atau naik, option awak akan expire worthless. Sebab tak ada sesiapa yang nak hak untuk jual pada RM100 bila harga pasarannya adalah RM150 contohnya. Kerugian maksimum awak terhad pada premium yang awak bayar. 500 je, habis cerita. Menjual put adalah opposite daripada membeli put. Sekali lagi, awak adalah syarikat insurans. Bila awak jual put, awak kata, kalau saham tu jatuh dan pembeli tu nak jual pada RM100, saya akan beli daripada dia pada harga itu. Dan disebabkan itu, awak kutip premium dahulu. Itu ganjaran awak kerana sanggup ambil kewajipan. Selagi saham kekal di atas RM100, pembeli tak ada sebab untuk exercise. Kenapa dia nak jual pada awak pada harga RM100 bila harga pasaran lebih tinggi? Apabila options tu expire worthless, awak simpan semua RM500 premium. Dan macam short call juga, tak kira berapa tinggi saham naik, keuntungan maksimum awak terhad kepada premium yang dikutip. Tapi kalau saham jatuh teruk, katakan ke RM60, awak wajib beli pada RM100. Itu adalah kerugian RM40 sesaham, tolak $5 premium, which is RM35 sesaham. Ataupun RM3,500 setiap kontrak. Tapi nasib baik dalam kes ini, kerugian awak bukanlah infinity. Saham hanya boleh jatuh kepada sifar. Jadi kerugian maksimum awak walaupun sangat besar, hanya akan dibataskan sehingga kosong. Tapi mesej terasnya adalah sama. Awak adalah syarikat insurans. Awak kutip premium-premium yang kecil tapi konsisten. Tapi kalau kena claims, awak memang akan terasa. Okey, jom kita zoom out sekejap. Dalam dunia ni kita hanya ada dua jenis kontrak, calls and puts. Dan bergantung pada sama ada awak nak beli atau jual, awak ada hak ataupun kewajipan. Daripada dua kontrak ini, kita dapat 4 posisi asas. Buy call, sell call, buy put, sell put. Semua benda dalam options dibina daripada 4 ini. Sekarang korang mungkin ada soalan, macam mana kita nak sebenarnya menggunakan maklumat ini? Dan itulah yang akan menjadi tajuk utama dalam video seterusnya. Kita akan tengok macam mana blok-blok binaan ini digabung menjadi strategi sebenar. Dan bila video itu keluar, ia akan muncul di sini. Dengan itu, sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.